Jadi tak boleh lah pukul-pukul tempat tu. Pukul tu pula pukulan yang tidak mencederakan, tidak patah, tidak luka, sekadar menampakkan. Sebab dari segi psikologi belaka lah ni. Ni mana berkaitan dengan psikologi belaka. Nabi SAW nak ajar kita psikologi ayah anak, suami dengan isteri. Kadang-kadang isteri ni dia jadi naik atas kepala. Bukan semua. Ada jenis orang perempuan mana kalau kita di suara tak derah, senyap sama, tak boleh. Ada kalanya setengah-setengah perempuan tu gitu, dia kena tegur, dia kena kerah. Maknanya kita boleh menguasai diri kita. Jangan kita kalah dengan dia. Kalah dengan dia ni maknanya hak dalam Quran tu kata kamu pisahkan tempat tidur. Jadi mana bukan dia terpaksa cari kita pula pergi cari dia. Makna kalah kita. Kalau lagu tu kita tak boleh nak menguasai diri kita, jadi dia puasa sedap hati sama lah. Sebab akhirnya kita mengalah. Jangan lagu tu kepada setengah-setengah perempuan, bukan semua. Sebab perempuan ni mana sebagai orang bawah dia kira bawah ketuanya ni, ketua suami tu. Ada kalanya pukul itu perlu. Sebab kalau tidak pukul, dia jadi pandai kita ni macam pondan. Ada setengah-setengah perempuan tu gitu. Kalau kita tidak teking dia, kalau kita tidak bangkai dia, kalau kita turut saja dia. Ada juga perempuan yang tidak. Ni setengah-setengah lah. Dengan sebab itu kita kena ada tu. Serupa juga kanak-kanak ni. Kalau dia tidak takut sangat, tak boleh juga. Tapi kalau takut sangat sampai nak kecek pun tak boleh, tak boleh juga. Anak biada lah. Sebab itulah Nabi SAW ajar kalau pergi ke rumah orang tak boleh jadi imam. Dia kena tuai rumah tu, lebih afdal lagi jadi imam. Sebab apa? Jangan duduk ala takrimatihi, tempat yang dimuliakan untuk dia. Mana kalau kata kursi tu maklum untuk tempat dia dalam rumah, jangan pergi duduk. Apa sebab? Itu psikologi belaka tu. Nabi SAW nak ajar kepada kanak-kanak ni, biar dia merasa ayah dia ni lebih. Jangan tak hormat kepada ayah. Orang luar mari, tu orang hebat tu mari pun dia suruh ayah kita jadi tu imam juga. Budak dia nampak sekat tu hak luar jauh-jauh dia tak pergi. Katakanlah orang alim mari dulu, ayah kita juga jadi tu imam, dia kata mana ayah kita ni hebat, ayah kita ada satu tempat khusus mana kena melera dia. Itu cara nak ajar adab biar dia tu hormat kepada ibu bapa. Maksudnya gitu. Bukan perlu kena ada tempat khusus, tidak. Tapi jika perlu, kadang-kadang dia ada kesan dia tu dengan cara macam tadi. Sebab apa dia suruh umur 7 tahun? Sebab 7 tahun ni sudah boleh menerima pengajaran dah, cerdik dah. Dalam hadis kemudian ni dia sebut apabila dia boleh tahu tangan kanan tangan kiri, boleh beza mana mayit lah. Kita kata mayit, dia mumayyiz bahasa Arab. Mumayyiz maknanya boleh beza, boleh membezakan antara kotor dan suci. Begitu juga kanan dengan kiri dia boleh beza. Ini semua ni apakah wajib? Pada masa itu tidak wajib. Umur 10 tahun tu pun belum tentu lagi wajib. Cumanya ini untuk i'tiyad, untuk dia ni biar jadi kebiasaan, biar jadi daging darah dia, biar jadi daging darah, biar jadi adat, membiasakan dia dengan benda-benda yang baik. Lepas tu kalau budak tu buat dan tidak wajib kepada dia, dia boleh pahala ke tidak? Panjang pula ulama faham. Dia kata budak tu sendiri tak boleh pahala. Hak boleh pahalanya ayah dia. Ayah dia dan mak dia hak boleh pahala. Budak tu sendiri tak boleh. Sebab apa? Dia tidak mukallaf lagi. Hak dia buat tak ada apa-apa. Hanya baik untuk masa depan dia lah. Untuk masa depan dia apabila dia sudah terbiasa dengan cara begitu. Dan disebutkan 10 tahun suruh pukul, makna boleh pukul. Sebab tadi jugalah fadribu, makna suruh pukul. Apakah makna wajib pukul? Tidak. Boleh kalau nak pukul. Sebab tadi semayanglah di kandang kambing, mana wajib mesti ke? Tidak. Lebih afdal ke? Tidak juga. Hanya boleh kalau perlu. Supaya juga sini fadribuhu alaiha, kamu pukul lah. Yang ni boleh kamu pukul kerana dia meninggalkannya. Kalau kita fikir patut pukul,
boleh pukul. Sebab apa? Setengah-setengah budak ni dia baru betul dengan cara pukul. Tapi ada juga budaknya pukul tak jadi, tak ada guna tu, buat sakit dia, buat cedera dia. Baik tak usah, kena kira kau cara lain. Ini disebutkan beberapa cara. Sebab ayat Quran tadi dengan isteri itu beberapa cara. Kalau ada cara lain lebih baik, kita cuba carilah. Bukan itu saja cara. Sebab apa dia kata 10 tahun ni boleh suruh pukul? Satu, budak bersatu dia boleh dah menerima pukulan. Tidak kata lembut sangat, lembut sangat, mudah nak patah kau, mudah nak geliat kau, tak. Satu. Yang kedua, kalau kita pukul pula dengan peraturan tadi, iaitu darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencacatkan, dia memberi makna menakutkan budak tu, hebat ayah dia tu. Jadi dia jadi takut, ngeri. Maka semula dia akan turutlah, dia akan turut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, pengajaran ayah dia ni ambil berat betul tentang perintah agama ni, kerana Allah SWT ni maknanya dia sampai pukul anak ni. Hak lain boleh dia tak pukul, anak dia pun boleh tahu sembahyang ni besar, sembahyang ni besar. Apalagi kalau ayah dia ni selalu duduk nasihat, duduk wayak, kalau setara ayah ni pun kena hormat, kena terima kasih, kena begitu gini, Allah SWT bagi banyak lagi. Kena jaga lagi hak dia tu lebih lagi. Sebab apa pukul ni? Sebab dia lebih banyak lagi jaga kita ni. Maknanya di samping nasihat, di samping pukul, jadi dia akan tertanam tu rasa hormat, rasa hormat dan rasa kasih kepada ibu bapa dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadribuhu 'alaiha. Yang ketiga, sebab boleh jadi kepada setengah-setengah kanak-kanak tu umur 10 tahun tu sudah balik dah. Sebab tu suruh pukul, berat sikit, suruh pukul. Sebab dia balik ni bukan dengan, kalau kita kata cukup umur, kalau tak ada gapo-gapo lah, dasarkan umur semata-mata 15 tahun. Itulah yang diterima oleh kebanyakan sahabat pun, kebanyakan tabi'in salaf dulu, 15 tahun. Tetapi kalau sebelum pada tu dia sudah ihtilam, sudah mimpi ke apa kan, kita kata, terutama kalau perempuan sudah mari kotor sebelum pada tu, maka dia sudah balik dah. Balik dengan arti wajib sembahyang ni, jadi mukallaf lah, wajib sembahyang. Tapi boleh jadi oleh kerana dia tu tak apa cerdik molek lagi, dia tak cerita kepada kita, padahal dia sudah mimpi dah, dia malu ke dia apa ke, padahal sudah wajib dah ke atas dia untuk sembahyang saat ni. Jadi dengan cara kita pukul tu, kerah tu, itu sebabnya, sebab takut-takut dia sudah jadi wajib dah ke atas dia. Sebab itulah dalam hadis ni, mengikut ulama-ulama yang perhati, dia kata sebab apa yang suruh pukul tu, sebab boleh jadi dia sudah balik dah. Kalau sudah balik, maknanya dia menanggung lah pula, dosa lah pula dia tu. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat yang kita perlu faham, ikhtilaf ulama tentang umur, tentang balik ni, kebanyakannya dia berkait dengan ibadat, berkait dengan kewajipan diri, hak fardu ain, bukan berkait dengan jinayah, bukan berkait dengan jinayah. Kalau jinayah tu khilaf banyak pula. Imam Abu Hanifah kata hak dikira, hak kena hukumnya, iaitu hak balik dari segi jinayahnya umur 18. Maknanya kalau kerak tangan, kalau gapo-gapo lah, kalau kita kata hukum jenayah tu nak dikenakan ke atas dia tu apabila dia 18 tahun ke atas. Bawah pada tu tak, walaupun dia sudah wajib dah sembahyang. Jadi hak wajib sembahyang dia suku, balik untuk wajib sembahyang, suku hak tu. Mereka pun terima gitu juga, bukan 18 tahun baru wajib. Dah sebelum tu lagi. Tapi dalam perkara jenayah tidak. Itu beza tu. Daripada hadis ini juga, di samping hadis-hadis yang lain lah, ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa umur 10 tahun ni suruh pukul kerana tinggal sembahyang. Kalau umur lebih lagi sudah balik dah, sudah balik dah, jelas dah balik dah, 20 tahun umur kita kata tinggal sembahyang. Macam mana hukum orang meninggalkan sembahyang? Tentu lebih berat lagi, lebih berat lagi. Kalau umur 10 tahun suruh pukul dah,